10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Weh, pernah hiking tak? Try lah hiking. Tak strong tu. Alah, tak tinggi pun. Menyesal. Menyesal aku buat benda ni. Aduh, tempat ni dah panas. Baik, tidur je. Aduh, tinggi lagi ke? Baran ni, aduh. Menyesal! Selamat datang ke Port Scan. Apa ya? Scan apa ni? Manusia? Kenapa dia dekat sini? Mesti ada yang sebenarnya. Tenang. Kita tengok dulu. Benda tu Syah. Haris. Ikut siapa? Macam kau tahu nama aku Saya cuma teka, tak sangka pula betul. Maaf ya saudara. Kasturi, hati-hati dengan manusia bila masuk ke dunia ini. Selalunya mereka membawa tamak saja sampai lupakan Tuhan. Kan tiada manusia yang sempurna, Kemboja. Kerana yang sempurna tu Tuhan je. Haris, mari sini. Apa khabar Haris? Jangan risau. Kamu tidak sesat. Cuma takdir yang mempertemukan kita. Untuk saya tunjukkan kepada kamu jalan pulang yang sebenar. Wahai jiwa-jiwa yang bersedih, untuk kamu kembali, kuatkanlah sifat maafmu. Kerana dengan memaafkan, kamu mampu membebaskan dirimu dari beban yang memenjara hatimu. Ikhlaskanlah setiap doamu, kerana keikhlasan itu adalah kunci yang membuka segala jalanmu kepada ketenangan. Dan bersyukurlah wahai manusia atas setiap langkahmu, sama ada yang manis mahupun yang pahit, kerana setiap langkahmu adalah takdir yang mengajar makna sebenar kehidupan. Apabila kamu sudah mampu menerima segalanya dengan hati yang tenang, maka disitulah kamu akan menemui makna di sebalik setiap air mata kamu keluarkan. Tuhan tidak pernah jauh. Dia sentiasa ada di sisi, menunggu kamu kembali. Maka berbahagialah wahai ciptaan yang sempurna, kerana meskipun kamu tersesat, jalan pulangmu sentiasa terbuka. Haris dah habis latihan ke? Dah. Siapa tanya? Indahnya jadi manusia. Tak semua apa yang kita nampak tu indah sebenarnya. Manusia ni nak jadi baik, tak ada siapa yang nak ajar. Untuk memaafkan orang, mereka lebih memilih untuk menghukum. Tapi, bukankah Tuhan mempertemukan awak dengan mereka? Haris, mari saya hantar kamu pulang. Masa mencemburui kita. Okey, saya balik dulu.
Saya tak nak balik. Sebab saya takut saya jadi macam sebelum ni. Ni doa saya untuk awak. Pergilah. Semua dah menunggu. Okey, terima kasih. Keluarlah Arif, penat ni. Woi! Mana ada Arif kat situ? Ya. Takkan dalam tanah. Depan. Cepat sikit boleh? Aku rasa di bawah ni. Mustafa dekat sini, bukan kat sini. Aduh. Oh yeah. Oh yeah. Kaki aku. Oh my god. Mana ada orang dekat tengah kaki aku. Sakitnya. Dia bukan Haris tu. Haris. 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 Oh, kau kita Haris. Sabar. Muhammad Haris Hakim Adwah Khairi Kamarul Zaman. Kau pergi mana 3 hari weh? Entah kau kira. Aku pusing satu bukit ni tau. Pecah peluh Mat. Hei, kau pergi mana ni, kau okey tak? Kok scan. Aku okey, tak ada apa lah. Betul? Ya, aku okey, tak ada apa. Nak ada apa? Nak. Macam kurus ke? 3 hari tau hilang. Ada, aku bawa bekalan makanan. Tu. Azan dah. Jom. Solat. Jom. Macam tu ke? Cakap apa dia? Tak tahu lah. Apa tu? Scam. Buat scam. Apa? Berasak-rasak tu. Lama. Wow. Denyut. Biara. Macam Nora Danish tu. Macam Nora Danish. Nak jadi harimau. Nak jadi harimau. Patutlah 3 hari. Aku 3 Nak tahun. jadi harimau. 3 tahun kat sini pun boleh. Biara. Awak okey ke? Jangan sedih tau. Heish, manusia lagi. Abang datang! Ku